Kalau dia kata, habis cikgu Izzat macam mana dia nak belajar? Dan dia belajar pun dia tak belajar. Baik kita pergi hantar pemulihan dan dia pick up balik. Kalau dia gagal pada tahun itu sekalipun, kita tahu sebab ada masalah disiplin. Tahun depan, kita betulkan balik. Inilah pendidikan sepanjang hayat. Bukan cikgu lah. Menteri tak boleh fikir. Orang pegawai-pegawai KPM, JPM tak boleh fikir. Dia fikir mesti habis silibus. Okey, pasal disiplin ni betul. Baru-baru ni pun KPM dah umumkan ya untuk garis panduan merotan. Dah boleh rotan. Cuma diberikan kepada guru-guru disiplin saja. Dia tak bagilah keseluruhan guru. Guru disiplin boleh rotan. Dan untuk makluman, sebenarnya memang daripada dulu pun guru disiplin je yang boleh rotan. Daripada dulu. Dan untuk makluman juga, saya antara guru disiplin yang tak pegang rotan pun. Boleh tak pegang rotan. Tapi budak ikut cakap. Ada cara dia lah. Saya setuju rotan perlu dikembalikan. Dan juga hukuman-hukuman lain. Sebagai contoh, hukuman berat yang perlu dilaksanakan bagi murid yang merokok. Contohnya masalah disiplin, gantung sekolah 2 minggu, sebulan, 3 bulan dan akhirnya buang sekolah. Ini saya setuju. Kena buat. Tapi masalah dia kita sekarang ni ialah Menteri Pendidikan nak ambil orang-orang kena buang ni. Contohnya bila Dr. Ashraf Wajidi, saya sebut nama kes-kesan sikit lah. Bila dia kata dia buang murid-murid MRSM kerana masalah disiplin, tiba-tiba Menteri Fadlina memberi ruang, sudi menerima pelajar-pelajar yang dibuang ini. Tapi macam mana? Macam mana sekolah tu jadi nak berdisiplin? Kita bukanlah kata nak supaya memastikan budak itu terus hancur. Kau dah kena buang sekolah, memang kau tak ada harapan dah. Bukan. Kita ada sebab kita nak buat. Memang dulu pun kalau MRSM kena buang, masuk sekolah harian biasa. Tak payah umum pun. Tak payah menteri dulu-dulu. Kita pernah dengar ke dia terima pelajar yang buangan MRSM ke SBP? Tak ada. Tak payah umum. Tapi kenapa awak umum juga? Kerana awak memang tak ada passionate untuk mengajar, untuk menjadi seorang menteri, untuk bagi tahu bahawa kita sedang mengawal disiplin sekolah. Tak ada. Jadi memang betul kewajaran masalah disiplin ni sebenarnya kena berganding bahu lah. Saya antara guru yang mendapat sokongan ataupun mendapat dokongan daripada ibu bapa untuk melaksanakan hukuman disiplin di sekolah. Contoh kalau budak merokok, kalau dulu-dululah memang lempang tu nombor 1. Lepas lempang tu baru kita hantar surat kepada ibu bapa dan minta ibu bapa datanglah. Dan ada pernah kejadian berlaku apabila ibu bapa datang bawa parang. Bukan ibu bapa lah, bapa. Kerana gara-gara saya lempang anak dia, rupanya anak dia bagi tahu lempang sebab lain. Bila bapak dia dapat tahu lempang sebab kena merokok, akhirnya bapak dia menyebelahi saya dan akhirnya dia pula kena lempang lagi sekali dengan bapak dia sendiri. Bukan saya nak bagi tahu lempang tu bagus, tapi kita lempang ketika itu kerana kita marah dia merokok. Denda merokok RM50,000, 2 tahun penjara dalam kawasan sekolah. Bayangkan kalau anak dia kena. Makan tak habis lah. Orang kampung pula tu. Saya mengajar di sekolah kampung. Jadi kita kalau anak dia kena denda RM50,000, penjara pula 2 tahun, letih. Baiklah kena lempang sekali, sekurang-kurangnya anak dia sedar. Kadang-kadang ada setan masuk, itu buang setan. Lempang kali. Betul tak dulu kan? Kawan-kawan kita semua kecil tepuk belakang, buang setan. Sama, kita nakal. Saya dulu kena lempang pakai buku kedatangan. Kalau siapa zaman kita tahulah buku kedatangan kita tu bukan nipis. Keras. Kang kena kat muka setepek kan. Gara-gara masuk kelas lambat. Lalu pintu belakang. Sebab cikgu masuk depan, kita lalu belakang. Konon-konon nak menyogok. Kantoi. Kedepak kena. Kita nakal lah. Tapi akhirnya kita minta maaf. Cikgu, saya minta maaf. Saya sebenarnya masuk kelas cikgu, bukan keluar. Oh, ingatkan keluar. Tapi kesan dia, kita jadi baik lah. Jadilah manusia. Kita tahu. Kita tak berani nak cakap kat ibu bapa kita. Jangan. Kalau bagi tahu, confirm kena lagi. Tambah lagi. Kan? Berdadas. Jadi apa yang berlaku, ibu bapa zaman sekarang ni kena berganding bahu dengan cikgu. Ini teori lah. Saya laksanakan benda tu bila saya tanya di sekolah anak-anak saya. Tapi bukan saya seorang. Sekolah kita ada 10,000 sekolah.
10,500 sekolah yang perlu dihandle oleh seorang menteri. Yang mana dia ada pegawai-pegawai dia. So, bila ada murid bermasalah, kena buat intervensi. Murid ni ke mana? Saya ada bagi cadangan pada menteri. Tapi malangnya Menteri Pendidikan tak pandang enteng pun dengan cadangan saya. Budak yang bermasalah berdisiplin ni, kita hantar pergi ke kamp-kamp pembangunan insaniah. Ni saya sebut. Ada macam-macam kamp ada. Jadi kamp ni juga, dia bukan kamp sesuka hati. Dia di bawah pemantauan Majlis Agama ataupun Jabatan Agama Islam. Di setiap negeri lah. Dia panggil ARICOP. ARICOP ni adalah Islamnya ya, pusat pemulihan. Untuk memulihkan individu yang bermasalah jiwa dia. Masalah disiplin ni sebab jiwa. Kat rumah kosong. Mungkin kat rumah dia tengok mak bapak tak solat. Dia peduli apa? Ni cerita mak bapak semua A kat luar. Kita tak tahu kat dalam. Jadi apabila bercerita tentang masalah disiplin murid, kita cadangkan kepada kementerian untuk bawa budak bermasalah ini untuk dibuat intervensi juga. Pergi ke ARICOP, pusat-pusat ARICOP ini, diberikan pemulihan selama mungkin perlu sebulan, 2 bulan, and then keluar jadi baik balik. Kalau dia kata, habis cikgu Izzat macam mana dia nak belajar? Dan dia belajar pun dia tak belajar. Baik kita pergi hantar pemulihan dan dia pick up balik. Kalau dia gagal pada tahun itu sekalipun, kita tahu sebab ada masalah disiplin. Tahun depan, kita betulkan balik. Inilah pendidikan sepanjang hayat. Bukan cikgu lah. Menteri tak boleh fikir. Orang pegawai-pegawai KPM, JPM tak boleh fikir. Dia fikir mesti habis silibus. Ini masalah lah silibus ni. Penentuan untuk mengambilkan silibus ni, jangan. Budak kalau tak boleh catch up, kita pernah tahu dulu ada kelas pemulihan, betul? Dia tak boleh belajar. Form 1, Form 2 tak boleh belajar, masuk kelas pemulihan. Dia dah okey sikit, masuk balik kelas. Adakah dia terlambat? Tak apalah, dia terlambat ketika itu. Tahun depan dia boleh catch up balik. Ini masalah kita adalah masalah pegawai dan juga menteri. Dia tak boleh terima benda tu. So, saya cadangkan sekali lagi, menteri, kalau budak-budak disiplin, masalah disiplin, pergi hantar ke pusat-pusat ARICOP. Ni saya sebut ni. Jadi, kalau boleh video ni disebarkan kepada menteri. Menteri kena dengar lah. Kita hantar ke ARICOP untuk dia pulihkan balik. Sebulan. InsyaAllah, ARICOP ni bukan pergi kursus motivasi. Bukan baca KPPM, nak jadi macam motivator pula dengan pegawai-pegawai. Tak payah. Bagi tahu je objektif apa, kena buat apa. Sudah. Pergi hantar murid yang kurang ada masalah disiplin, selesaikan dan balik. Balik mungkin dia lebih baik. Rombak balik kelas supaya dia duduk di dalam environment yang baik. Ini tak termasuk dengan kebuli lagi lah. Tu saya tak nak sentuh. Sebab apa? Banyak. Terlalu detail. Perincian dia terlalu sangat-sangat rumit. Tapi akhirnya, menteri lah. Menteri kena bertanggungjawab lah. Kena fikir lah. Macam mana masalah disiplin nak selesai. Bukan selesai dengan masalah disiplin dengan nak wujudkan karakter, pembangunan karakter lah, itulah ini. No. Benda dah banyak. KPM ni dah banyak tepu dah. Macam-macam idea dah. Gunakan balik. 30 tahun KPPM ada pengalaman tak fikir. Zaman budak ada masalah disiplin dulu, cuba tanya balik Ketua Pengarah. Dia buat apa? Dia boleh jawab. Kalau dia boleh jawab, cemerlang. Saya nak sahkan, saya nak bagi tahu pada semua. Sekolah yang akhir hari itu saya mengajar, alhamdulillah selama saya sempat 2 tahun di sekolah itu sebut, di sekolah awal. 1 tahun tu rekod bersih, tak ada rokok. Sebab apa? Tak ada apa pun. Kita bekerjasama dengan polis, kita bekerjasama dengan guru pengetua, GPK HAM, ibu bapa. Kerjasama ni ada, elok sekolah. Ni cadangan menteri apa? Nak buat pondok polis kat dalam sekolah. Kan pening. Saya tak faham lah. Ni kan kalau saya keluar video ni viral, kan dia kata saya Cikgu Izzat tak faham pula. Apa yang tak fahamnya? You cakap nak buat pondok polis dalam sekolah-sekolah tertentu. Untuk apa? Dah satu kerja pula polis kata dah menteri mangkuk mana lu cakap. Nak tambah beban polis. Untuk makluman menteri, memang pihak polis, PDRM dengan pihak sekolah dah ada kerjasama. Dah ada dah. Panggil je polis tu. Polis tu dah memang ditugaskan untuk datang meronda. Tak ada masalah. Bukannya susah pun. Tapi sebab menteri ni dia tak cakna ataupun pegawai dia tak bagi tahu. Pernah lah dulu orang cakap-cakap lah. Kalau menteri yang
ni yang kurang cerdik ni disebabkan pegawai-pegawai dia kurang cerdik.